You happy ke you kahwin dengan saya? Mestilah happy. Family saya okey. Okey, family semua baik. Inilah orang Pak Melayu kita. Melayu kita lah ni dah banyak suka dekat siasat Bangla. Inilah putih dah. Nampak? Lelaki warga asing lebih romantik daripada warga Malaysia. Perempuan Malaysia ni memang dah kemaruk sangat ke nak kahwin dengan lelaki warga asing? Wanita-wanita dia mau masa depan terjamin. Jadi Bangla ni dia nampak kalau macam tu dia kerja, masa depan dia terjamin. Banyak mengali-mengali kapek di Pakistan, kapek ni kahwin duduk dah kampung, termasuk seorang anak kagu Pakistan semua. Dah lah segak lagi dia bawa pergi makan, dia pun datang dan tengok makan itu hebat Pakistan ni bawa. Sebab itu pemuda-pemuda Melayu ni hamba dengan doa lah. Hamba ingat rahmah hijau hamba. No, dia lihat keterjaminan masa depan. Berapa ramai? Ramai tak? Ramai. Ramai dapat isi betul tak? Betul. Betul kan? Boleh kahwin orang sini tak? Boleh. Kahwin orang apa? Orang Melayu betul tak? Betul. Kahwin Melayu. Betul. Betul. Suka orang Melayu. Betul. Kahwin orang Melayu nak isi betul tak? Betul. Betul ke? Betul. Kahwin orang Melayu nak isi betul tak? Betul. Kahwin orang Melayu nak miaga betul tak? Betul. Belakangan ini muncul satu fenomena yang bikin senyum-senyum sendiri. Bukan soal ekonomi, bukan juga politik tingkat tinggi, tapi urusan asmara yang mendadak jadi bahan debat nasional. Di Malaysia, makin banyak perempuan Melayu Malaysia yang terang-terangan mengaku lebih tertarik pada lelaki warga asing, khususnya dari Bangladesh. Alasannya terdengar klise tapi dibungkus manis. Katanya, lelaki asing itu lebih setia, lebih romantis, rajin bekerja, cepat belajar bahasa Melayu. Dan yang paling sering diulang, tidak suka pakai uang perempuan, paket lengkap versi iklan jodoh, tinggal tambah bonus siap kerja keras. Isteri kantoi dengan Bangladesh dalam kereta, mesti ramai lelaki panas kan? Jom saya bagi tahu kenapa gadis Melayu banyak suka Bangladesh. Ada 5 perkara yang buatkan gadis Melayu suka pada Bangladesh. Yang kelima tu paling perempuan suka. Yang pertama, Bangladesh seorang yang sangat setia. Mereka kalau dah ada awet, diorang akan jujur, diorang tak akan cakap diorang single. Bahkan setiap kali diorang keluar dengan awet diorang akan upload video ataupun buat momen-momen romantik dengan awet diorang. Yang kedua, mereka lebih romantik. Orang perasan tak? Bangladesh ni walaupun sesama diorang, sesama lelaki, diorang akan berpegangan tangan. Ni kan lagi dengan awet-awet kan? Lagilah perempuan suka. Romantik, bagi bunga. Mungkin sebab diorang banyak tengok cerita Bollywood kot. Yang ketiga, diorang cepat belajar. Contoh bahasa Melayu kita, diorang jenis cepat sangat belajar. Kalau bahasa Inggeris pun power juga. Yalah, background diorang ni macam-macam. Cuma taraf pendidikan diorang ni tak dapat sambutan di negara sendiri. Kadang-kadang diorang pun ada PhD tau. Yang keempat, diorang ni sangat rajin. Bayangkanlah kalau kerja tu pukul 7 masuk, pukul 6 dah terpacak depan kilang. Bos-bos Malaysia ni suka ambil warga asing sebab dibayar murah. Lepas tu diorang ni kalau dating sejam awal dah dekat situ. Dan yang kelima yang paling perempuan suka ialah diorang tak suka pakai duit perempuan. Duit perempuan bagi mereka sangat-sangatlah berharga dan diorang tak akan buat gurauan seperti boleh tak belikan saya slipper, boleh tak belikan saya baju, sebab bagi diorang itu menjatuhkan kemacuan mereka. Takkan keluar duit perempuan sesen pun. Lelaki warga asing lebih romantik daripada warga Malaysia. So, diorang mungkin lagi tertarik dengan ayat-ayat mereka. Biasanya lelaki warga negara asing ni rajin bekerja, romantik, caring. Biasanya lelaki Melayu ni kadang-kadang taklah romantik sangat kan. Lepas tu garang. Macam tu lah. Kerja pun kadang-kadang tak apa nak rajin. Sebab mungkin test orang kot. Bagi saya mungkin lelaki warga asing lebih romantik daripada lelaki Melayu kita. Sebab lelaki Melayu selalunya di awal percintaan je diorang sweet, romantik kan. Tapi bila dah kahwin lain pula. Tapi berbeza dengan lelaki luar negara. Sebab kita dapat tengok diorang sebelum dengan selepas pun tetap sama romantik. Bagi saya lah, kalau perempuan Melayu lah khususnya kan sukakan dia punya warga asing sebab maybe dia punya adat kot.
Sebab kebanyakan kita punya lelaki Malaysia kadang-kadang dia punya mentaliti rendah. Dan kadang-kadang pemikiran diorang pun macam up to date lah kan. ওনার আপনি কোনটা জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছেন আপনি যেটা বললেন সেম জিনিস ওনার মুখ থেকে dia nak tanya macam mana kita jumpa dan relation macam mana di check up dengan bahasa Yulah Bahasa saya boleh je dia first jumpa di restoran, lepas tu dia minta nombor phone. So mula-mula tak bagi. Mula tak bagi. Lepas tu lama-lama dia minta. Lepas tu I bagilah. Starting daripada tu I text each other, and then he proposed me. প্রথম প্রপোজ আপনি করছেন আচ্ছা বাংলাদেশে এসে আপনার কেমন লাগছে macam mana you rasa feelings Bangladesh datang macam mana Okay. panas kah sejuk kah dan rasa Saya pun tahu panas, but it's okay. Malaysia also panas juga. Sama je weather, no problem. you you happy kah you kahwin dengan saya Mestilah happy. family saya okay Okay, family semua baik. Dia sini beza dia, sini dia bagi makan, you know. Pagi roti kita Malaysian lah. Ini okay, dia sambut dengan happy lah. So I okay. পার্থক্য শুধু এটাই যে হচ্ছে আপনার খাবারটা ডিফারেন্স আমরা যেমন ভাত খাই ওরা একটু ভাত কম খায় ফুড জাতীয় স্যুপ টুপ এগুলা বেশি খায় Fenomena ini tentu langsung bikin sebagian lelaki Melayu Malaysia panas dingin. Ada yang sampai meluapkan kekesalannya dengan nada keras. Mereka bilang perempuan Malaysia ini memang dah kemaruk sangat kena kawin dengan lelaki warga asing. Nada marahnya bukan main. Seolah masalah rumah tangga orang lain sudah naik level jadi ancaman nasional. Mereka lalu menunjuk contoh konkret. Coba jalan ke Nilai 3 atau Pasar Borong Selayang. Banyak peniaga adalah warga asing. Awalnya pekerja, lama-lama jadi bos. Bahkan ada yang sudah jutawan. Ironisnya, justru rakyat Malaysia yang akhirnya bekerja pada mereka. Di titik ini, narasinya bergeser. Yang disalahkan bukan sistem, bukan kebijakan, tapi lagi-lagi perempuan. Menurut mereka, perempuan Malaysia terlalu mudah terbuai janji manis. Dijanjikan bulan dan bintang, dikasih ayat romantis, ujung-ujungnya dipakai untuk urusan visa, lesen perniagaan, dan status. Setelah semua beres, ditinggalkan begitu saja. Lalu ketika masalah muncul, yang disalahkan pemerintah, lengkap sudah lingkaran setan logikanya. Perempuan Malaysia ni memang dah kemaruk sangat ke nak kahwin dengan lelaki warga asing? Hari ni kalau korang jalan dekat Nilai 3, Pasar Borong Selayang, korang akan perasan yang ramai peniaga adalah warga asing. Kalau mereka ni pekerja saja, kita okey. Tapi masalahnya mereka ni adalah tokek dan dah ada yang jadi jutawan pun dengan berniaga. Lepas tu mereka ambil pula rakyat Malaysia untuk bekerja dengan mereka. Jadi salah siapa sebenarnya ni? Salah perempuan Malaysia yang kemaruk sangat nak kahwin dengan warga asing sampai mereka tak sedar sebenarnya mereka ni sedang dipergunakan. Bukannya tak ada kes, banyak sangat kes. Dijanjikan bulan dan bintang, diberikan ayat yang manis-manis semata-mata untuk dapatkan visa, dapatkan lesen perniagaan. Tapi lepas dah dapat tu, diabaikan, ditinggalkan macam tu saja. Tak salah nak kahwin dengan warga asing, tapi yang salahnya bila mana perempuan Malaysia ni senang sangat dipergunakan. Dah dipergunakan, lepas tu salahkan kerajaan. Kata kerajaan tak buat usaha untuk banteras masalah perniaga warga asing ni. Kalau kita tengok Jabatan Immigration Malaysia, hampir setiap hari mereka buat pemantauan dekat hotspot, penangkapan, penutupan kedai, dan even mereka dah warning kalau ada orang Malaysia yang sewakan tempat mereka untuk warga asing berniaga, lesen mereka ni akan ditarik. Tak guna kalau Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution dah gerakkan immigration untuk betul-betul banteras isu peniaga warga asing ni, tapi kalau akhirnya korang sendiri yang menjadi duri dalam daging, ajak atau mengalu-alukan peniaga warga asing ni untuk semakin berleluasa dekat Malaysia ni. Kalau masalah ni kita tak boleh nak banteras, jangan terkejut kalau 5 ke 10 tahun lagi dah terlalu ramai peniaga warga asing, kita sebagai warga Malaysia sendiri akan merempat dekat tanah air kita sendiri. Pemandangan ini terasa agak absurd. Di satu sisi, lelaki mengeluh kalah saing. Di sisi lain, refleksi diri justru nihil. Alih-alih bertanya kenapa kami ditinggalkan, yang muncul malah kenapa perempuan berani memilih. Seolah-olah perempuan itu aset nasional yang salah jalan, bukan manusia dengan kehendak sendiri. Kalau cinta bisa kalah oleh rajin, sopan, dan kerja keras, mungkin masalahnya bukan pada paspor lawan,
tapi pada kualitas yang ditawarkan. Dan kalau solusi atas semua ini cuma menyalahkan perempuan dan warga asing, ya wajar saja kalau fenomena ini terus berulang, karena yang dibenahi bukan akar masalah, tapi egonya. Begitulah ketika persaingan global masuk ke ranah asmara, sebagian masih sibuk mencari kambing hitam, sementara yang lain diam-diam sudah belajar bahasa, kerja lebih rajin, dan pulang membawa hasil.